Hafizah. Hari ini kami akan menerangkan tentang pemeriksaan halal. Yang pertama, penyembelih seorang Muslim. Penyembelihan hendaklah dilakukan oleh seorang Muslim yang berakal, baligh dan memahami hukum serta cara penyembelihan yang betul menurut hukum syarak. Hal ini penting kerana hanya orang Islam yang mengetahui syarat sah sembelihan seperti niat kerana Allah dan kaedah yang betul ketika menyembelih. Selain itu, penyembelihan juga perlu memastikan haiwan tersebut disembelih dengan penuh tanggungjawab dan tidak menzalimi haiwan. Peranan ini sangat penting untuk memastikan status halal daging tersebut terjamin dan boleh dimakan oleh umat Islam. Yang kedua ialah baca bismillah. Sebelum memulakan penyembelihan, penyembelih wajib menyebut bismillah ya Allahu Akbar. Lafaz ini menunjukkan bahawa penyembelihan dilakukan dengan nama Allah dan sebagai tanda ketaatan kepadanya. Ia juga merupakan salah satu syarat sah dalam penyembelihan halal. Jika lafaz ini ditinggalkan dengan sengaja, sembelihan tersebut boleh menjadi tidak sah. Oleh itu, membaca bismillah bukan sahaja sebagai amalan, tetapi juga sebagai syarat penting dalam memastikan daging yang dihasilkan adalah halal. Yang ketiga ialah alat sembelihan tajam. Alat sembelihan seperti pisau mestilah tajam dan bersih sebelum digunakan. Pisau yang tajam membolehkan proses penyembelihan dilakukan dengan cepat dan lancar, sekaligus mengurangkan kesakitan kepada haiwan. Islam sangat menitik beratkan ihsan terhadap haiwan walaupun dalam proses penyembelihan. Selain itu, kebersihan alat juga perlu dijaga bagi mengelakkan pencemaran atau jangkitan pada daging. Penggunaan alat yang sesuai memastikan proses sembelihan memenuhi syarat halal dan standard kebersihan yang ditetapkan. Seterusnya ialah potong bahagian wajib. Semasa sembelihan, bahagian wajib yang perlu dipotong ialah hukum, iaitu saluran pernafasan, marin, saluran makanan dan urat utama. Pemotongan ini memastikan darah keluar dengan baik dan haiwan mati mengikut syarat, sekaligus menjadikan daging itu halal. Kemudian, mati kerana sembelihan. Haiwan mesti mati disebabkan oleh proses sembelihan, bukan kerana sebab lain seperti pukul atau terkena kejutan sebelum seperti sembelih. Ini penting untuk memastikan status halal terjaga dan menghormati hukum Islam. Yang terakhir, kebersihan proses. Keseluruhan proses sembelihan perlu dilakukan dalam keadaan yang bersih dan tempat yang halal. Ini termasuk kebersihan peralatan, kawasan dan penggunaannya supaya tidak pencemaran najis atau musuh-musuh haram. Jadi, secara keseluruhannya, hal cakap ini amatlah penting kerana ia dapat menjamin makanan yang dihasilkan adalah halal dan selamat dimakan, melindungi pengguna Muslim daripada keraguan, memastikan kepatuhan kepada standard halal dan kebersihan, serta ia mengelakkan penipuan atau kesalahan dalam proses penyediaan makanan. Penerangan ini dapat menambahkan Baiklah, itu saja pada kami. Aku tergentak sekali gini. Betul kerana menyembelih Baiklah, itu saja daripada kami. Semoga penerangan ini dapat menambahkan pengetahuan anda. Apa itu?